Halo, Assalamualaikum Malaysia. Okay, malam ni ada happy sikit lah. So, aku nak cerita macam mana aku buat planning saving aku sebagai pekerja-pekerja biasa di Australia ni. Dan kenapa aku plan nak balik. Okay, first thing aku nak cerita macam mana aku manage aku punya financial. Disebabkan tahun lepas ada sesuatu yang berlaku dalam hidup aku yang aku rasa aku start from zero back. And then start pada tu hidup aku change a lot. First, macam mana cara aku fikir, how I manage my financial, and gaya hidup aku, pemakanan aku, semua berubah. Okay, untuk pengetahuan kamu semua, dekat Australia ni, kita diberi gaji per week, not per month macam Malaysia. So, 10% daripada gaji aku per week tu, aku buat untuk bayar sewa rumah. 10% lagi, aku buat untuk bayar petrol dengan makan aku. 10% lagi, aku buat untuk enjoy. Yang 70% lagi tu aku buat saving. Jadi untuk 10% untuk rumah memang tak ada masalah sebab kita kat Australia ni kita share. So inilah bilik aku. Aku tak boleh share bilik, tidur bukit. Itu masalah je. Okay, so 10% untuk minyak dan makan. Minyak sekarang ni memang aku saving gila lah. Sebab dulu tak boleh. Dulu aku ada Honda Accord, aku ada BMW E46 dengan Clipper. So Accord tu dah lama dah jual. E46 aku baru je minggu lepas jual. Itu kereta aku boleh sayang tu. Kereta tu lah yang pada banyak masalah. So sekarang ni aku ada Clipper je. Lagipun kau kat sini beli kereta besar V8, V6 bawa 60 je. Kalau kau overspeed dah sampai $300 cukup cinta. Tak baloi lah. Kalau highway pun 110 tu Clipper aku tu. Boleh je nak menjan 102 pun boleh naik. Tak getah pun. One advantage for me I think because I'm not smoke, I'm not drinking, I'm not go to clubbing. Yeah, my life is a bit boring, but I save a lot of money because of that. Untuk makanan kat sini sara hidup dia memang rendah. Dan disebabkan aku sekarang ni mengamalkan gaya hidup sihat, pisang, buah-buahan, protein shake, telur, sayur, itu memang makanan aku, rutin aku. Nasi sekali sehari, 2 kali sehari. Lagipun alhamdulillah sekarang ni kadang-kadang ada budak ni hantar lauk, kadang-kadang budak ni hantar makanan, kadang-kadang ada yang masak kat rumah. Alhamdulillah lah, Tuhan hantar orang. Ada juga yang perhatian kat aku. So 10% yang enjoy yang aku cakap kan. Aku pun tak tahu mana aku enjoy kan. Yelah, Isnin sampai Sabtu kerja, Ahad je cuti. Ahad pun kadang-kadang aku pergi belajar kat church. Mungkin enjoy tu sekadar makan kat luar je kot. Itulah. Beli online tak. Kenapa aku plan nak balik? Disebabkan banyaklah kata-kata daripada adik-beradik, daripada family tu memang ada level lah motivation orang tu kan. Dan baru-baru ni aku baru kenal dengan seorang hamba Allah tu, iaitu Abang Saiful Apik. Banyaklah benda-benda yang aku tanya kat dia pasal hidup, pasal industri, and then pasal personal, banyaklah kita share. Lepas tu dia macam wake up call lah untuk aku. Dan ada nanti aku bagi korang dengar audio yang series yang aku dapat rakam lah daripada Abang Saiful Apik. Memang orang rasa benda tu simple, tapi benda tu yang dia cakap tu bagi aku memang sangat-sangat berharga. Assalamualaikum Rif. Sorry lah baru dapat nak respon sebab tengok pada apa yang awak cerita kan, rentetan pada awak cerita tu. Saya rasa best sangat lah bila awak tak ada halangan, tak ada batas lah awak nak cerita betul-betul awak luahkan sepenuhnya, which saya rasa sedikit sebanyak pun membantu awak lah. Sebab kita ni walaupun kadang-kadang kita boleh menyelesaikan masalah orang, kadang-kadang masalah kita sendiri pun kan, samalah macam saya rasa Ustaz Zaidus pun mustahil kalau dia pun tak ada masalah dia sendiri. Yang bohong lah Rik kalau cakap saya tak pernah melalui apa yang awak pernah lalu. Mungkin situasi dia berbeza lah kan, tapi kepayahan, ujian yang berat tu, yang mana kita tak boleh lari. Macam saya cakap lah, satu hari nanti Arif, awak akan senyum bila mengingatkan balik momen ni lah, momen yang sangat-sangat terdesak, momen yang sangat-sangat membimbangkan ni.
Dan dalam pada tu awak berisau kan bila balik sini nanti tak boleh nak yelah, tak boleh nak lebih bagus, sedangkan awak sendiri seorang moderator, seorang yang dipanggil ustaz, tempat mereka meluahkan. Tapi pada saya sebenarnya kita tak perlu malu pada tu semua, Rip. Dan di situ kita akan earn more respect. Sebab kita tak pernah malu. Dan di situ juga kita ada pendirian kita ada prinsip kita, and di situ juga boleh dijadikan contoh, Rip. Dan apa yang saya boleh cakap, orang yang baik macam Arif ni susah nak diketemukan dengan orang yang baik. Macam saya dengan akaknya kan, berapa tahun, umur saya 40 kot baru saya jumpa dia. Bukanlah selama ni kata saya jumpa orang yang tak baik semata-mata, tak. Tapi nak jumpa the right person. Memang kadang-kadang Allah panjangkan sikit masa supaya kita dah betul-betul lebih lengkap dan lebih bersedia. So apa yang saya boleh cakap, Rip, jangan risau. Yang paling penting sekali, rapatkan diri dengan Allah, rapatkan diri dengan sahabat-sahabat yang sentiasa sayang ke Arif, prihatin Arif. Lepas tu dekatkan diri juga dengan family, dengan ibu bapa, dengan adik-beradik. InsyaAllah lah, barakah tu, kemanisan tu, dia akan menyusul kemudian. It's an investment, bukan saja duit semata-mata. Benda tu akan datang, insyaAllah. Percayalah, Arif. Apa pun, I trust you, I believe in you, I'm so proud of you. Dan pula baru-baru ni adik aku Hanan tu, dia baru join menjadi ejen property dengan abang aku. Abang rumah aku tu dah lama, so dia baru join. Aku geram betul dengan budak-budak ni. Kejap-kejap dia hantar, ni dah lulus, ni ada nak beli rumah, ni cakap dengan dia nak pancing aku suruh balik. Aku cakap dengan dia, kau jangan sampai aku block kan. Sabar lu, biar aku manage dulu macam mana harta aku, macam mana nanti financial aku kat Malaysia. Nak balik macam tu je memang tak. Dan aku harap korang semua dapat doakan aku supaya apa yang aku plan, apa yang aku rancangkan ni berjaya. Okay, dah nak tidur besok kerja. Assalamualaikum. Learn a bit about how we're true and